Ada tak? Badminton ke main dengan ayah, kat rumah main chess dengan ayah, kat main apa? Ha? Main macam-macam. Banyak yang ambil satu sudah lah contoh. Ha? Dengan ibu. Ibu datang tak? Ya ke? Angkat tangan sikit ibu ni. Ha? Aina Syafiqah, nama ibu Nuresa. Puan Nuresa, angkat tangan. Sila bangun. Okey, Aina bangun. Sila balik ke depan. Saya minta wakil lagi seorang dah. Okay, dia kalau dia dengan ibu ke dengan ayah dia selalu lah kan? Kalau mancing tu sekali lah Ustaz. Kan? Kalau kaki mancing tu sekali. Main bola sekali lah Ustaz. Ada? Kalau mancing ayah lagi tak ada. Selalu kat rumah masak-masak dengan ayah tu, dengan ibu tu, dekat-dekat sikit. Ui, betul-betul legend ni. Saya ambil seorang contoh. Abang, bangun. Ya. Sini. Okey. Arahan dia benar. Abang pilih salah seorang cikgu yang ada kat sekeliling ni untuk abang panggil dia mengajarkan. Kalau dia nanti, seorang lagi. Cikgu Khairul Zaman, sebagai cikgu ada dipilih pada pagi ini. Ini bukan dengan cikgu kita. Silakan ke depan. Okey. Hari ini tak ada wafat tuan, saya pun iman. Allah Akbar. Okey. Okey. Saya nak panggil seorang lagi. Cikgu Surya, silakan. Nama saya Ustaz. Saya juga dulu Ustaz beberapa kali. Cikgu tidak masalah. Cikgu, ya, minta izin cikgu. Hari ini saya beri kuasa veto kepada cikgu untuk cikgu ketik mana-mana je nama waris yang kat depan cikgu. Asalkan perempuan. Puan Umi, silakan Puan Umi. Waris bukan cikgu tak waris. Ada. Tak tahu kami panggil Umi. Oh Umi, belakang ada Umi. Silakan Umi, tanda dekat ke Umi. Saya nama dia Umi dan suka apa dah? Puan. Kita siapkan ini. Belum kita siap lagi sikit. Okey. Lagi tuan-tuan, walaupun dalam bentuk aktiviti, sebab saya seorang yang aktiviti kan, yang menggunakan aktiviti, tapi saya nak sampaikan tadi untuk kita percaya, untuk kamu jadi seorang yang hebat, melalui kefahaman apa yang kita dapat daripada aktiviti. Jadi boleh? Okey cikgu. Saya nak tanya, siapa kat rumah pada kucing? Video kat depan ada kucing. Angkat tangan. Ada kucing. Tak nampak kat ada tinggi sikit. Tak ada tinggi tak. Tak kata orang tak ada nafas. Ramai tu. Patut nanti ada ramai dulu. Cepit. Dik, drill yang betul tak? Ada dua pilihan orang membela kucing. Pertama ni, murah rezeki. Saya juga kalau nak cerita pak kucing ni, ya, COVID-19 degree. Ibu, ayah, saya tanya ibu, ayah dan cikgu, apakah kejadian yang agak berat dan pelik yang anda pernah dengar selain daripada kematian? Diuji dengan kematian, dijodohkan,
ditidurkan dalam COVID memang selalu benar. Tapi yang ni beza lah Ustaz, pelik tapi benar. Ada Hafiz? Ada tuan? Dari sini. Contoh, kalau saya dapat program bersama 400 orang guru tadika di Hotel Jerai. Ada soal penolakan itu apa? Ustaz, kawan saya diuji dalam COVID-19 jual tanah 10 relung RM 10,000. Maknanya tuan, serelung berapa jatuh harga ada? Serelung jatuh harga berapa? 1,000. Saya nak tanya, Rashid lah, kalau tadi satu relung berapa harga nilai? Serelung. Mesin ekor sorry. Oh, ini tak ekor. Takut tak jawab. Habis tu kalau 10 relung, ekor tak kan? Belah kedah, belah kedah belum kan? Belum di mana dia belum dengan belum. Kata nak orang Malaysia. Belum ekor tak? 7 ekor setengah. Okey, 1 ekor berapa harga? Kita kubur lah 1 ekor berapa nilai? Ya, ini berapa harga? 1 ekor. 10 lah. 10,000 lah. 35,000 sekar. Kalau 7 hektar, tanah dengan 35. Berapa ni? 7 kali 3. Macam mana ni?